rasa macam baru je sambut raya. Ni dah nak puasa balik kan? Yalah. Pejam celik. Dah raya balik. Mira, kau tahu ni raya macam mana? Tak tukar sofa ke, langsir ke? Tak ada? Kalau ikutkan hati, memanglah nak tukar. Tapi itulah, ongkosnya tak ada. Jadi, pakailah apa yang ada, ya? Aku rasa raya tahun ni aku nak buat biskut raya. Cik Bia, seriuslah. Mila risaulah kalau Cik Bia nak buat biskut. Lah kenapa kau risau? Masalah kau. Cik Bia lupa ke? Kes 2 tahun lepas tu. Sampai berasak kat rumah Mama. Dah lah ketua tu. Mama baru je beli tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanis! Dari mana? Ni dari rumah. Bos sudah datang, Mak. Kebetulan tinggal Kak Mila dengan Cik Bia. Tu mai sini ni. Ya ke rindu kat kita orang? Selalu Anis ni kalau datang, mesti ada apa-apa. Betul ke rindu kat kita orang? Mestilah rindu. Lama dah dok cakap dengan Kak Mila dengan Cik Bia. Biasa ada kok Kak Mila dengan Cik Bia kat rumah Mak Long. Lah ni dok nampak dah. Apa ada benda-benda ke? Ada je. Kita orang pergi ke sana. Kan Cik Bia? Ya, tak ada benda-benda pun. Biasa je. Biasalah kita orang ni dengan kesibukan kita orang. Macam Cik Bia, anak raya ni banyaklah tempahan untuk jamu. Kak Mila pula disibuk dengan anak dia dekat asrama. Sibuk sikitlah. Lagipun, Johanna kan ada. Bolehlah tolong-tolong Mama. Kita orang pun tak adalah risau. Tapi Kak Mila, Cik Bia, Hani tengok Johanna tu macam Jadina tu bersaing dengan Mak Long dah ni. Yelah, ke hulu ke hilir, Mak Long asyik bawa dia je. Ya ke? Tak apalah. Mama tu dia baru nak berbaik dengan Johanna. Biarlah. Tapi Cik Bia, Hani dengan Mak tengok, Mak Long tu macam bangga je bila orang puji Natu Mak Saleh dia tu. Natu dari kampung ni macam dilupakan. Tak baiklah Anis cakap macam tu. Kita orang okey je, tak ada kecil hati ke apa. Lagipun Johanna tu baru je datang sini. Biarlah dia ikut Mama. Biar dia belajar macam mana dekat kampung ni. Kenal jiran-jiran. Kan Cik Bia? Makan je. Mama nak rasa. Wah. Sedap. Sedap, Ma? Wah. Jona dah pandai lah buat gulai kampung. Sedap sangat. Sedap sangat gulai Jona ni, sungguh. Kak Mila, Cik Bia, diorang yang ajar Joanne. Joanne kena terima kasih kat diorang. Lepas ni, saya boleh belajar pula buat nasi dagang. Lepas tu belajar masak buat kuih muih tradisional. Kuih mi tradisional. Macam yang Hanis buat tu apa? Pulut lepa. Pulut lepa tapi kali ni I nak rasa air tangan isteri I pula. Ya. Satu lagi. Bulan puasa ni lah waktu yang paling sesuai untuk saya belajar buat kuih muih. Sebab setiap kali bulan puasa, Mama akan buat kuih muih tau. Betul tak, Ma? Ya, betul. Boleh je. Nanti kita buat sama-sama, Aku tengokkan Anis tu, dia cuba untuk melaga-lagakan kita. Dia melaga-lagakan dengan Mama, dengan Johanna. Tak payahlah nak fikir sangat apa yang Anis cakap tu. Nanti tak pasal-pasal kita masam muka pula dengan Mama, dengan Johanna. Tapi kalau fikir-fikir balik, betul juga apa cakap Anis tu. Tengoklah Mama sekarang. Kalau keluar mana-mana, mana bawa kita? Dia bawa Johanna je. Maklumlah, kita ni kan orang kampung. Johanna tu anak Mak Saleh. Dia banggalah bawa Johanna tu. Udahlah tu biar, oi. Tak baiklah cakap macam tu. Ni, dah lah. Mila nak kena naik atas, nak kena lipat kain bertimbun tu. Nanti kalau Abang Mai balik, marah pula.
Aku pun nak balik juga. Elok. Baliklah. Elok. Tak sangka kan tahun ni I dapat beraya dan puasa sebagai seorang suami. Dan I yakin puasa I dengan raya I tahun ni akan jadi yang paling bermakna. Yelah, macam tahun sebelum-sebelum ni kan, kalau I pergi jumpa saudara mara I, diorang mesti tanya, asyik seorang je, bila nak berdua? I rasa Allah dah makbulkan doa I. I pun excited nak raya kat kampung. Sebab kat Amsterdam dia macam tak meriah sangat kan. Tapi kat sini mesti meriah gila. Especially as a wife. Tahun ni, kita beraya dua dulu. Tapi tahun depan, kita raya bertiga, okey? Kalau puasa dekat Terengganu ni, mesti banyak kuih Melayu kan kat Bazar Ramadan. Yes, banyak gila. Itulah sebab I macam craving tau sebab Zulin selalu ceritakan I pasal kuih-kuih kat Bazar Ramadan. Macam teringin sangat nak rasa, teringin sangat nak experience benda tu. Sayang, kalau you tak jumpa I kat Amsterdam, you kahwin dengan Hanis tau. Kenapa you tanya macam tu? Saya dah bagi tahu you. Ya ke? Sayang, kalau I tak kahwin dengan you pun, I tetap takkan kahwin dengan Anis tu. Sebab I tengok Anis tu macam adik I sendiri. You boleh tak janji dengan I? Jangan tanya lagi pasal benda ni. Okay? Yalah. Tapi hidup ni pelik kan? Seorang kat Malaysia, seorang kat Amsterdam, tapi somehow jodoh. Tak pelik pun. Sebab kalau dah jodoh, jauh mana pun you pergi, you mesti jumpa orang tu juga. Sayang, esok dah start terawih. Kalau boleh, I nak you ikut I pergi terawih. Saya rasa Ramadan ni nak pakai tudung lah. You serius ke ni? I tak tahu nak cakap apa. I'm so happy. Tapi kalau you rasa you nak pakai tudung, 100% I will support you. I have to start somewhere kan. I just nak try je. Lagipun it's going to be Ramadan and I nak respect bulan Ramadan. So I cuba. It's going to be my first time. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الخلال والإكرام. Saya baca surah Ar-Rahman ke? Ya. You tahu ke? Ha? Surah Ar-Rahman ni surah kegemaran I tau. Sebab antara fadilah surah Ar-Rahman, dia memberi ketenangan jiwa, hati, minda. Bacalah lagi, I nak dengar. Tak nak. Kenapa pula? Janganlah malu lah. Kenapa malu? Tak nak. I tak pro. Ini bukan soal pandai ke tak pandai, tapi usaha sayang nak baca Al-Quran tu pun dah bagus. I ingatkan bulan Ramadan nanti kita sama-sama baca Al-Quran nak tak? Lagi lepas balik tarawih. Boleh ke? Kenapa pula tak boleh? Sebab salah satu tanggungjawab suami adalah mendidik isterinya untuk membaca Al-Quran. Sini semua tak
hujung-hujung jadi wow. Sofa baru. Yes. Anja, Ayang. buat benda tu seng ke lagi? Ayang ni. Kau cakap sorang-sorang gitu apa? Ayang, sekarang ni Anja tengah fikir kita nak tukar konsep. Raya untuk tahun ni. Apa tema kita tahun ni? Ha? Tukar konsep dengan tema? Anja nak tema benda? Tema pelangi ke tahun ni? Ha? Tak boleh! Ayang! Masuk! Berah kita beli kan? Boleh! Boleh benda pulak? Ayang, tema rumah kita tahun ni warna pastel. Jadi, sofa, langsir, semua kena tukar. Barulah rumah kita nampak moden. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa dia Anja ni nak tukar pastel lah, nak tukar sofa baru lah, apalah. Ayang baru beli 2 tahun baru pakai sofa tu. Mulai ada lagi, comel letih lagi. Nak tukar benda. Ayang lupa Memanglah sofa tu baru 2 tahun. Tapi Ayang beli sofa terpakai. Terpakai tu dah 15 tahun. Campur 2 tahun, 17 tahun dah, Ayang. Astagfirullahalazim. Anja ni. Mulai ada lagi sofa kita tu. Nampak tak? Hak Samong tu sebelah rumah kita ni. Ha? Dia pakai sofa, baru beli sofa. Ayah tengok tu. Sebab apa? Sebab 10 tahun dah dia pakai. Koyok rabuk dah. Habis dah. Baru itu kau baru. Hak ni 2 tahun pakai lah. Boleh ada lagi Anja. Astagfirullahalazim. Ayang. Ayang! Ha? Ayang kedekut ni. Ayang tak nak keluar duit kan? Tak sungguh. Okey! Satu lagi. Apa dia pula? Ayang, tadi petang kan Hanis datang jumpa Anja dengan Mila. Hanis bagi tahu sekarang ni Mama memang nampak ke tepi kan Anja dengan Mila. Ayang, macam mana ni? Sekarang kan kalau Mama pergi keluar mana-mana, Mama dah tak bawa dah Anja dengan Mila, Ayang. Macam mana ni? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Anja buat mucak deh. Memanglah. Sebab apa? Sebab Joanna tu memang duduk dengan Mama. Tapi kalau ke mana-mana Mama pergi, memanglah kena bawa Joanna. Dok kan nak tinggal seorang rumah. Kalau tinggal seorang rumah, masuk tu, warning. Ayang! Mila. Ya, bang. Ni, abang ada benda nak khabar ni. Ni. Kita jangan mudah percaya sangat orang luar. Kadang-kadang orang luar ni saja nak memecah belah keharmonian keluarga kita. Puasa pun nak dekat dah ni. Jangan pula rosakkan bulan Ramadan dengan saka buruk. Nanti tak pasal-pasal duk masa muka. Yelah bang. Mila bukannya nak percaya sangat apa yang Hani cakap tu. Takkanlah Mama nak pinggirkan Mila dengan Cik Bia. Kita orang ni lah yang ada dengan dia, tolong dia. Sebelum Johanna datang lagi. Tahu pun. Kacau keluarga. Jangan tu, biar dia sebati semua. Lepas tu, kalau tak kacau, dia tu. Nanti tepung dia mendak-mendak. Mak, yang daun apa ni? Dia tu nak bagi wangi je. Okey, sini Mak. Dah boleh? Boleh dah tu. Okey kan? Dah siap? Tak sangka buat aku. Pertama kali dalam hidup saya. Betul. Dah boleh bakar dah kan? Boleh, Mak? Okey. Okey. Kita buat lagi satu ya, Mak?
Rendah sikit. Yes. Kalau nak cari akok, lambak-lambak kat mana-mana pun ada jual. Tapi ni paling istimewa. Why? Tahu kenapa? Sebab ni resepi daripada Hajah Zainab. Dan dibantu oleh Joanna. Kira boleh dikatakan benda ni limited edition lah. Sebab bulan puasa je boleh. Betul tak, Mak? Bulan puasa je Mama raja nak buat benda ni. Lagipun memang wajib pun. Setiap bulan puasa hantar untuk jamuan hari pertama tarawih. Tu esok-esok orang lain pula hantar. Macam-macam ni kuih lah. Betul? Macam tu lah duk kampung ni. Semua orang rajin sumbang jubah, bantu. Mama rasa kan? Joanna mesti seronok duduk kampung. Puasa di kampung. I pun rasa, Mak. Bani hantar dekat Biah dengan Mila sikit ya. Boleh? I pack. Okey. Kenapa buat sepoh ni, Ma? Jom. Okey ke? Cantik. Cantik macam bidadari. Jom lah. You dah letak barang-barang dalam kereta? Dah. So, let's go. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanis. Hai. Mak Long ada? Mak ada kat dalam. Okey. Jom, sayang. Siapa ni? He's shopping. Sebab tak pakai pin. Anis, lama dah sampai? Baru je sampai Mak Long. Ni Mak Long. Benda? Jiran ni suruh bagi ke Mak Long bubur kacang. Oh, ya ke? Alhamdulillah rezeki. Terima kasih banyak ya. Sama Mak Long. Mak Long, Kak Mila dengan Cik Biah duk mari ke? Diorang dah 2 hari duk mari. Biasalah nak masuk bulan puasa ni memang diorang sibuk. Ya ke Mak Long? Kok Kak Mila dengan Cik Biah tu duk selesa Joanna ada sini? Buat apa pula duk selesa? Biah dengan Mila tu Mak Long tengok elok je dengan Joanna. Joanna siap belajar masak lagi dengan Mila. Yelah Mak Long, Joanna tu kan dari luar negara. Orang itu moden. Kak Mila dengan Cik Biah tu orang kampung je. Boleh ngang ke orang tu? Tak apa Mak Long. Ni balik dulu Malam ni jumpa kat Surah Terawih. Okey Mak Long. Manalah Mila dengan Biah ni. Tak sampai-sampai lagi. Jangan-jangan betul apa yang Hanis khabar. Mak, jom lah. Jom. Kita
Kita dua je lah ya. Mama cari apa, Ma? Mama tak nampak Bia dengan Jamila. Mari ke? Panjang umur. Ingat mari dah. Tak. Lambat sikit sebab ni. Biar sikit perut. Cantiknya telekong ni. Sutera. Lembut kainnya. Mesti mahal kan? Tak tahu. Mama beli kan? Dah, jom masuk. Tak isyak dah ni. Kenapa awak tak ikut kita? Kenapa kita tak dapat? Kenapa semua? Allahu Akbar. Apa ni, Mak? Jomlah, kita balik. Tunggu dia orang tu berbual sampai tengah malam. Tak habis. Ayah. Jom. Jom. Balik dah. Nampak. Abang Kakak. Boleh Ani jumpa dengan abang jap? Gini, abang Long, abang Ngah. Balik rumah dulu. Oh, Kak, kita jumpa rumah, kan? Ani duk seri-seri nak cuba dapatkan kakak ni. Bahaya tu. Mula itu pula. Baru kecil biar tu. Ani nak cakap benda ni dengan abang. Tak ada benda pun bang. Ani saja je nak jumpa abang. Ani lama duk cakap dengan abang. Abang ingat tak dulu masa kita balik terawih, kita semua jalan sama dua orang. Dulu lain ni, sekarang lain dah. Kenapa lain bang? Ani, abang ni dah ada isteri dah ni. Dah kahwin dah pun. Abang kena jaga hati isteri abang tu. Tak boleh lagi ni. Lagipun kalau orang kampung nampak, malu kat orang. Abang, kita bukannya buat benda pun. Ani cuma rindu je nak cakap dengan abang. Allah ni, dah rindu lah ni. Abang nak kena balik dah ni. Okey, Assalamualaikum. Kau tak nampak ke telekong yang Mama bagi dekat Joanna tadi? Mahal. Cantik. Tapi kenapa Mama bagi dia seorang je? Kenapa Mama tak bagi kutik? Alah, biar. Tak payah fikirlah. Ada yang dia bagi kat Johanna tu. Nanti sakit hati pula. Lagipun kita ni dalam bulan Ramadan. Nanti kurang pahala. Ya kan? Lah, buat apa lagi? Jom masuk moreh sekali. Ada bubur kacang. Tak apalah, Ma. Dah penat ni, Ma. Lagipun nak balik dah ni. Besok kan hari pertama berpuasa. Takut nanti terlambat pula. Itulah. Mila pun ngantuk. Esok je lah kita moreh. So, balik dulu, Hai, Ma.
Tanya, jom kita lah makan bubur kacang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Sayang. Bangun, sayang. Sayang. Bangun. Sini. Bangun, sayang. Bangun. Pukul berapa dah ni? Tahu? Tak nak. Udah kat sini je lah. Mana boleh macam tu? Mama dah tunggu kita. Nak sahur sama-sama. Dulu Papa selalu bawa sandwich malam masuk dalam bilik air. Makan teratur je. Tapi kan kita dah janji nak sahur sama-sama dengan Mama. Jom. I pergi dulu. Ni saya turun, Jangan lama-lama. Banyak cukup ah. Okey. Banyak. Makan sikit sangat. Marah lah, Ma. Dulu masa kat Amsterdam, Johan selalu sahur kurma je. Dengan air panas. Sikit sangat tu. Makan lebih sikit. Cuaca kampung ni duduk sama dengan tempat Johan sana. Nanti tak ada tenaga. Nak puasa sampai garik. Makan lebih sikit. Betul lah, Ma. Makan yang dulu. Makan. Panas tau. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa pasangan kami dan juga dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami kebahagiaan, ketenangan, keindahan dan juga kedamaian di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Panas. Hausnya. Kenapa panas sangat kat sini? Oh my God. Baru pukul 3. Hey, what you doing?
Come here. Gampang panas. Kalau you tak boleh nak puasa sampai berbuka, it's okay. Boleh. Betul boleh? Ya, cuma panas sangat je tu je. Cuma nak aircon je. Yelah, ni kan first time sayang puasa dekat sini. So, cuaca pun panas. Tak apa, sayang puasa burung pun tak apa. Okay? Burung apa pula ni? Okay, puasa burung maksudnya puasa separuh hari. Tak nak lah. You ingat budak-budak ke nak suruh puasa setengah hari semua? Tak nak lah. Tapi nanti pingsan ke apa ke macam mana? Tak adalah. Okey. Lagipun kalau puasa burung, puasa setengah hari ni, I ganti tetap full day. So, I tak nak. Okay lah. Betul ni? Pingsan nanti macam mana? Tak apalah, biarlah. Hari tengok Joanna tu macam jadi lagu sayang Mok Long dah ni. Yelah, ke hulu ke hilir, Mok Long asyik buat dia je. Tapi Cik Bia, hari Mok tengok, Mok Long tu macam bangga je bila orang puji Natu Mak Saleh tu. Natu dari kampung ni macam dilupakan. Hai. Pagi-pagi muka catu masang je. Ngajuk lagi ke? Majuk? Siapa majuk? Anja. Kalau dok pagi-pagi gini mesti pergi rumah mama. Apa pagi ni dok pergi rumah mama? Ha. Mana ada. Hari ni kan hari pertama puasa. Penat. Anja ni. Aduh. Habis tu, semalam. Yang anjing gandung dengan ayang ni. Khabar mama ni lebih kepada Joanna. Cakap semua kebaikan Joanna lah ni. Joanna pula dapat telekung baru. Tu bukan ngajuk ke tu? Itu bukan majuk, ayang. Itu sakit hati. Tapi betul kan? Betul kan? Sejak mama tu, dia dah berbaik dengan Joanna, dia dah macam tak adil dah. Bila orang kampung semua puji-puji dia, dia lagi bangga. Yelah, siapalah Ayang, siapalah Mila, orang kampung. Mulalah tu. Nak cakap ngaruk-ngaruk ni. Lepas cakap ngaruk tu, sakit hati. Lepas tu ngajuk. Apa ayang ni? Ngajuk-ngajuk ni. Ceria-ceria dah dekat umur ni. Pagi-pagi puasa ni. Tak puasa. Ish, Mok ni, kejut lah ni. Kenapa tak puasa? Mok ada ke Alif sahur? Aku pula tak gerak je. Aku katuk masa tu sekarang. Berbuih mulut aku kejutkan dia. Tak nak bangun. Budak tadika pun puasa tau. Kau tu dah besar panjang tak puasa jadi apa? Okey, Mok. Esok ni puasa yang janji. Janji. Kau tak puasa juga. Bukan ni tau aku bagi. Ni aku ketuk kan. Mok, Apa? Alif kecewa lah, Mok. Dah kenapa pula? Yelah, abang kakak lepas nikah dengan Puan Mak Saleh tu sama teruk dengan ni. Dia bukan sombong. Dia takut bini. Dah lah tak payah fikir pasal dia. Dok mari ke Milah dengan Biah ni? Malam tadi pun dok mari singgah rumah.
Biasanya tiap hari lepas tarawih mesti mari murih kali. Yelah Mak Long. Joanna tu kan dari luar negara. Orang itu modern. Kak Mila dengan Cik Bia orang kampung je. Tak tahu dak ngam dua orang tu. Mama, Apa tu? kejut Mama. Tak ada benda Mama. Tengok mana terik hari ni. Panas. Jana. Assalamualaikum. Salam bang. Tak pergi mama lah. Tak. Abang? Abang? Abang. Allah. Mana? Ni telekung baru. Abang belikan Tok Mila ke? Oh, abang lupa nak khabar. Tu Ma bagi saya. Dia minta suruh bagi Kamilah. Katanya semua menantu dia dapat. Ya ke? Mila ingatkan Mak belikan Tok Johanna je. Rupanya kita orang pun dapat juga. Sangat bang dah khabar. Mama sayang semua menantunya. Seorang dapat, semua akan dapat lah. Kan tak lebih tak kurang. Dah, abang nak solat ni. Bila dah solat dah? Dah, abang. Okey, pergi semayang. Aduh, usianya kita, Cik Bia. Kita dah tuduh Mama sisihkan kita. Semuanya sebab telekung mahal tu. Aku pun rasa bersalah. Aku ingat Mama tak ingat pun dekat kita. Mama tak beli pun tekung kat kita. Tapi dia beli. Dia ingat kat kita, Mila. Allah. Memang cantiknya.